Dah scan semua normal tapi period tak turun-turun juga. Ni kita panggil anovulatory cycle lah. Tanda hormon estrogen dah low. Tanda hormon estrogen dah rendah juga bila dah start ada tumbuh bulu kasar dekat tempat yang tak sepatutnya. Seperti dekat misai, janggut, kulit dah start macam nipis, rasa macam kering, kurang keinginan, rasa cepat nak marah. Tu semua tanda estrogen dah sangat drop. So hari ni saya nak ajar 7 teknik macam mana nak bantu tingkatkan estrogen secara semula jadi. Tapi sebelum tu save dulu video ni. Tekan button love tu. Follow kalau belum follow. Sebab takut nanti sambil-sambil tengah tengok terscroll dah terlepas dah video ni. Teknik yang nombor 6 tu paling best dan senang lah. Yang pertama, boleh amalkan makanan yang memang ada phytoestrogen semula jadi. Seperti flaxseed. Kalau flaxseed tu ambillah dalam 2 sudu besar sehari. Boleh tabur dengan salad ke kan. Ataupun rendam dalam air, minum air yang ada flaxseed tu. Tahu, tempe. Tapi hidangan jangan berlebihan lah. Dalam seminggu cukup 2 ke 3 kali makan je. Buah-buahan beri, kurma merah kan. Kurma Cina orang panggil. Kalau masak sup ayam ke, letaklah kurma tu. Tapi pastikan ayam, jangan ayam yang diternak dengan dedak mengandungi hormon. Sebab kalau ayam ni, dia cepat sangat jadi dewasa daripada telur jadi dewasa ambil masa 3 minggu. Tu dah ada hormon estrogen palsu dalam daging dia. Jadi kalau kita tambah estrogen palsu yang berlebihan ni, efek kilang telur kita dan tak boleh nak rembeskan estrogen, sebaliknya merembeskan hormon lelaki. Okey, so kalau nak ayam kampung ataupun ayam organik je. Dan paling mudah yang memang ada mengatakan taro tu sendiri kaya dengan estrogen semula jadi dan ada diosgenin untuk bantu reseptor estrogen kilang telur anda lebih sensitif dan meningkatkan sikit peluang gandakan ovulasi. So kalau ada 2 telur pecah pada bulan tu, dia senyawa kalau 2 sperma berbeza, tu yang terjadinya kehamilan kembar tak seiras. Seperti contoh dalam FT Taro. Okey, yang kedua, pengambilan lemak sihat. High density lipoprotein. HDL ni dia boleh bantu angkut lemak yang termendap dalam pembuluh darah untuk dipecahkan jadi tenaga oleh hati. Jadi contohnya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun tu sangat bagus ya. Ambil 1 sudu besar sehari pun dah cukup. Buah avokado 1 biji sehari. Telur 1 ke 2 biji sehari. Yang ketiga, kurangkan stres. So tidur kena cukup lah 7 ke 8 jam. Lepas tu pagi-pagi tu pergilah jemur sikit matahari. Sebab sunlight, matahari semula jadi, dia boleh bantu hati kita untuk merembeskan vitamin D3 semula jadi. So vitamin D3 ni penting lah untuk kesihatan thyroid. Thyroid cantik dah tak lesu, barulah hormon estrogen kat bawah tu pun seimbang. Yang keempat, jaga berat badan ideal. BMI 20 ke 24 cantik. Sebab kalau lemak berlebihan, lemak ni pun boleh mimik kepada estrogen. Dia akan menghasilkan estrogen palsu dalam badan. Jadi kilang telur anda confused dan dia shut down. Sebab dia ingat dalam darah kita ni dah banyak estrogen. Jadi dia pun dah malas bekerja, dah tak rembeskan estrogen. Jadi kilang telur kita dah start rembeskan hormon lelaki. Itu yang menyebabkan anovulatory cycle, telur susah nak menetas, jadi head pun tak betul dan dah ada bulu kasar dekat misai dengan janggut. Yang kelima, brisk walk, jalan kaki 30 minit sehari pun dah cukup. Kalau jenis tak ada masa kan, so jinjit. Okey, jinjit je. Sambil dekat rumah pun boleh. Dapat 300 langkah pun okey. Sambil-sambil nak pergi dapur ke toilet ke, jinjit. Sebab bila jinjit, soleus muscle, otot dekat betis kita tu, dia akan paksa jantung kita untuk pam darah lebih laju ke otot, ke aliran darah ke hujung kaki. Jadi automatik kita punya gula pun yang selama ni spike up, cepat naik, dia cepat reduce, turun. Dalam masa sama, hormon estrogen lebih terkawal lah. Yang keenam, pastikan nutrisi mencukupi. Seperti contoh vitamin D3 minimum 1000 IU. Yang ni kita dah ada dalam FT Taro. Dah tak payah nak tambah. Folic acid untuk sokong pembentukan sel baru sebab dia akan balancekan balik kita punya estrogen. Inositol, dalam ni kita guna dikairoinositol, lebih premium daripada inositol sebab dia bantu kurangkan terus hormon lelaki yang terlebih dalam badan wanita. Barulah kilang telur kita boleh rembeskan estrogen baru dengan cantik. Dan dikairoinositol pun penting lah untuk kawal gula dalam darah. Zinc dan selenium dia sokong hormon ovari. Last but not least, elakkan makanan yang boleh drastik menurunkan hormon estrogen dalam badan. Yang pertama macam biasalah, gula, terproses, manis, brown sugar, susu pekat manis. Yang kedua, kafein berlebihan. Sebab tu siapa yang tengah usaha hamil, disarankan kafein tak boleh lebih 200 mg sehari. Sebab dia akan kacau hormon kita. Makanan terproses, fast food. Yang paling last ni ramai orang tak sangka, iaitu terlalu strict diet.
Sampaikan skip makan tak seimbang, lemak-lemak baik pun tak ambil. Ini akan menyebabkan hormon noradrenalin anda, hormon kortisol pun meningkat sementara. Jadi automatik dia akan shut down hormon estrogen anda. Jadi kalau anda nak diet, pastikan diet seimbang. Jadi kalau ada yang alami simptom estrogen low tadi, rambut dah gugur, kulit dah kusam, dah kering, susah nak jumpa lendir subur setiap bulan, head pun dah jarang datang turun, dah makan ubat lawas head pun head masih tak lawas. Sebabnya kilang telur anda sebenarnya masih lagi shutdown, masih lagi tidur dan tidak dapat membebaskan estrogen baik dengan cantik. Di samping ambil nutrisi tambahan, anda juga kena elakkan 7 perkara tadi untuk membantu lebih cepat lagi. Oh ya, yang ni pun dah sold out sebenarnya di TikTok FRT. Siapa yang nak boleh dapatkan di FRT Watsons, lebih 120 outlet yang berdekatan, dan boleh dapatkan juga daripada mana-mana pengedasar FRT. Kalau tengok kat beg kuning tu mungkin saya letak, itu pengedasar FRT yang ada lagi susu FRT Taro. Ambil 2 kali sehari Boston ni sebelum makan pagi, sebelum makan tengah hari. Kalau siapa yang memang plan nak bantu head dia cantik balik, maintain dengan yang jar tu pun boleh. Tu versi jimat lah. Tu kita guna inositol. Tapi vitamin yang lain dalam tu semua dah ada. Kompleks sama. Yang tu ambil sekali sehari je sebelum sarapan. 1 jam tahan setengah bulan, 2 jam untuk sebulan. Pastikan you all baca thank you note dan join support group kita, Community FRT.